بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، واجعلنا موحدين وصادقين وربانيين ومخلصين ومستقيمين، وأهل اليقين وأصحاب اليمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة، وباطننا محلى بالطريق، كي تشرق علينا أنوار الحقيقة والمعرفة، واجعل معاني شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة راسخة فينا حتى تأتي أكلها كل حين بإذن ربها برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، كتب مؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به
بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Katanya, yakni kata Al-Arif Billah Al-Syeikh Ahmad Al-Tayyib bin Al-Bashir radhiyallahu anhu, permulaan segala maqam pada segala perjalanan alillah itu ilah sampai habis kan. Maka dia nak hurai apa makna perjalanan segala jalan ahlillah. Jadi adakah jalan itu seperti mana jalan yang sekera kita faham? Baik, situ kan. Jadi alhamdulillah, puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas cucuran curahan limpahan rahmatnya, hidayah taufiknya kepada kita kesemua. Baik. Jadi apa makna perkataan tu? Hikam, kalam hikmah yang pertama, iaitu katanya awalul maqamati fi turuqi alillah at-taubatu lillahi والتزام طاعة الله بخوف الله والصبر على مراد الله والزهد فيما سوى الله. Baik. Di maqam perjalanan ahlillah ini ada 4. Yang pertamanya iaitu bertaubat, yang kedua iltizam, dan yang keempat sabar, dan yang kelimanya zuhud. Ini jalan-jalan abad Allah. Kalau kita dia nak hurai apa makna perjalanan tu, tengok dia kata yakni, tengok tafsirkan, katanya yakni jalan-jalan yang hendak sampai kepada Allah Ta'ala itu amat banyak. Baik. Jadi tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, Al-Arif Billah, sadar kita dengar Al-Arif Billah Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu, beliau kata man la tariqa lahu la wusula lahu. Cakapan dia ringkasnya, man la tariqa lahu la wusula lahu. Masa kita panggil, sesiapa yang tidak ada baginya jalan, tidak ada baginya sampai. Itu terjemah harfiah dia. Kalau terjemah maksudnya, artinya siapa-siapa yang tidak ada jalan, maka tak sampai. Jangan mudah ya. Tak sampai. Itu secara mudah. Secara logiknya begitu. Kita nak sampai ke satu-satu tempat atau ke satu-satu destinasi, mesti ada jalan dia. Maka jalan ni kita panggil ada 2 makna. Ada jalan dia panggil jalan hissi, dan satu lagi jalan ma'nawi. Jalan hissi dan jalan ma'nawi. Maka jalan hissi ni artinya jalan yang kita boleh capai atau dapat dengan pandangan mata. Seperti tuan-tuan daripada rumah nak main di Gajah Tria ni, boleh tak sampai Gajah Tria ni kalau tak ada jalan? Tak boleh sampai. Macam itulah juga kita beli tanah kita duduk dalam hutan tu, boleh tak kita sampai ke tanah kita kalau tak ada jalan? Tak boleh sampai. Macam itulah juga kita bawa rumah, beli tanah tengah bedang,
Jalan Nabi buat rumah tengah menang, tak ada jalan. Boleh tak buat rumah? Tak boleh. Dia kena ada jalan. Itu panggil jalan hissi. Jalan yang kita boleh dapat dengan panca indera. Macam tuan-tuan rumah datang ke sini ikut jalan raya, jalan lebuh raya, jalan kampung tu, jalan kampung ni. Maka dengan sebab ada jalan tu kita sampai. Baik. Kalau kita tengok secara halusi lagi, kalau jalan ada tapi kita tak nak jalan, sampai ke tak? Tak sampai juga. Jadi bila kata berjalan tu, dia kena ada keinginan hendak nak berjalan, baru boleh sampai. InsyaAllah sampai. Kalau kita tak belok jalan, kalau jalan kita tu betul lori dan kita tahu buat niat, kata aku nak pergi mengaji kat pondok Gajah Tria, tiba-tiba jalan ke tu sampai sekerat jalan, kita berubah niat, aku nak pergi tempat lain, lain. Maka sampai tak di sini? Tak sampai. Sebab itu di sini perlu kita berjalan yang betul satu, dan niat yang sahihah. Jangan kita tukar niat. Kerana apabila kita jalan tu jalan tak betul, maka tak sampai kepada maksud. Kita juga kalau jalan betul tapi niat kita berubah, juga tak capai kepada maksud dan tujuan. Itu yang pertama. Sebab tu dia kata jalan nak sampai kepada Allah Ta'ala ni banyak. Sekali baru kita bincang. Itu dipanggil jalan hissi. Ataupun yang kedua, dipanggil jalan maknawi. Jalan maknawi ni apa dia? Jalan yang tak dapat kita tengok dengan panca indera, tapi jalan ni kita reti dan kita faham. Baik, tarik maknawiyah. Tarik maknawi itu tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian, itulah dipanggil amalan-amalan. Amalan-amalan kita tu panggil jalan-jalan kita. Kita sembahyang, maka sembahyang tu satu jalan. Lepas tu kita puasa, puasa itu pula satu jalan. Lepas tu kita berzikir, berzikir itu juga satu jalan. Kita bersalawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga satu jalan. Bersedekah, sedekah itu satu jalan. Berwakaf itu satu jalan. Kita tolong orang itu juga satu jalan. Lagi apa lagi? Kita berkhidmat itu satu jalan. Jadi jalan-jalan maknawi yang nak menyampaikan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala terlalu banyak. Inilah maksud yang disebutkan oleh ulama sufi, di antaranya ialah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dengan katanya, at-turuqu ila Allahi bi'adadi anfasil khalaiqi. At-turuqu ila Allah artinya bermula jalan-jalan kepada Allah Ta'ala itu bi'adadi anfasil khalaiq, iaitu dengan sebanyak bilangan nafas-nafas makhluk. Nafas makhluk ni banyak. Tiap-tiap seorang tu kalau ikut kajian dalam ilmu, Imam Ghazali kata kita ni bernafas 1 jam 1000 kali. 1 jam keluar masuk nafas kita tu 1000 kali. Keluar 500 masuk 500, 1000 kali. Kalau 24 jam artinya sehari semalam 24,000 kali. Kita bernafas 24,000 kali. Banyak tu 24,000 kan sikit.
kan? Banyak. Apakah yang dimaksudkan dengan sebanyak nafas-nafas makhluk tu? Di sini Al-Habib Abdullah Haddad Alawi dalam kitabnya Tasbitul Fuad. Tasbitul Fuad dia menyebut bahawa maksud kata sebanyak nafas-nafas makhluk tu dengan makna a'maluhum allazi yataqarrabuna biha ila Allah Ta'ala, iaitu amalan-amalan mereka yang mereka itu mendekatkan diri mereka atau mendampingkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Banyak sangat. Contohnya kita buat lagu ni. Dia buat contoh, dia kata seperti satu orang. Kalau seorang tu dia mengucap tasbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Berapa kali ya? 3 lah. 3 dah jalan dia kepada Allah. Lepas tu kalau dia tambah lagi sampai 50 dah jalan dia sampai kepada Allah. Kalau dia tambah subhanallah tu 1000 kali, berarti 1000 kali dah jalan dia menuju kepada Allah. Semakin dekat pada Allah. Ini maksud bi'adadi anfasil khalaiq, sebanyak mana bilangan nafas makhluk. Jadi kalau gitu kita ni kau dekat. Ya, kau dekat dengan Tuhan. Baik, tu kita faham maksud jalan yang hendak sampai kepada Allah Ta'ala tu aman banyak. Faham lagi? Maksud jalan tu ialah a'maluhum, yakni amalan mereka. Kalau ucap tasbih sekali, subhanallah, 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 ke 100 kali, berarti kita menjalani 100 jalan. Kau dekat dengan Allah, kau dekat dengan Allah, kau dekat dengan Allah. Ini maksud dia kata yakni jalan-jalan yang hendak sampai salik kepada Allah Ta'ala itu amat banyak. Banyak sungguh. Banyak tu lah kawan. Dia kata seperti berkata setengah mereka itu, kata ulama tasawuf. Ulama tasawuf kata apa? Antaranya ialah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Maka Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dia berkata dalam kitab dia Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Tuan-tuan boleh tengok kitab Al-Fatawa Hadithiyah. Dia kata at-turuqu ila Allah bi'adadi anfasil khalaiq. Jalan-jalan sampai kepada Allah Ta'ala itu banyaknya sebanyak bilangan nafas-nafas makhluk-makhluk Allah Ta'ala di atas muka bumi. Maka kita kaji, saya sebut tadi, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya menyebut bahawa kita ni bernafas sejam 1000 kali. Artinya sehari semalam adalah 24 jam, berarti sehari semalam 24,000 kali. Maka sama kaedah dengan kaedah Syekh Muhammad Nafiz Al-Banjari. Syekh Muhammad Nafiz Al-Banjari dalam kitabnya Ad-Durrun Nafis yang kita pelajari kan. Ad-Durrun Nafis tu, maka beliau berkata nafas makhluk ni yang sederhana iaitu 24,000 kali sehari semalam. Dan ada setengah ulama kata 28,000 kali. 28,000 tu bagi hak yang cepat sikit, hak penat dia penat, hak dia dapat laju sikit maka dia 28,000 kali. Kalau yang sederhana tak penat sangat, tak laju sangat, 24,000 kali saja. Itu saja. Maka apa faedah kita mengetahui bilangan ni? Syekh Muhammad Nafiz sebut dalam kitab Ad-Durrun Nafis, dia kata sesiapa di antara kita
yang berjaya membilang nafasnya 24,000 kali atau 28,000 kali, insya-Allah dia akan jadi dibuka kasyaf. Tuhan buka mata hati yang nampak benar-benar yang ghaib, faham benar-benar yang ghaib. Kalau tuan-tuan nak tengok benar tu, tak payah masuk alam ghaib. Ni ada orang kata aku nak masuk alam ghaib. So takut masuk alam jin. Kita tengok alam ghaib, alam yang lain. Nampak rahsia-rahsia ciptaan Allah. Cuba kita duk kira tengok nafas kita ni tiap-tiap hari 24,000 kali atau 28,000 kali, insya-Allah. Dan benar ni adakah pernah dicuba oleh orang? Ya, sudah mujarab. Ini sudah dites dan dicuba, maka berhasil. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya limpah kurnia Tuhan. Kalau tuan-tuan nak kasyaf macam tu, dua atau tiga saja dah. Pegang tasbih. Kira nafas kita keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Kira tengok sejam. Cukup tak 1,000 kali? Kalau tak cukup tak jadi. Kena bagi cukup 1,000 kali atau lebih. Lebih tak apa. Aku kira ni 1,100 ni. Tak apa, lebih tak apa. Jangan tak cukup sejam. Berapa kali? 900 kali. Tak jadi. Baik. Macam tu juga ketika saya kursus ilmu falak dengan Ustaz Hanafiah Johor yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Kedah. Jabatan Mufti jemput pergi hadir dalam kursus tersebut. Maka Ustaz Hanafiah Johor pun kata begitu, mengikut kaedah ilmu falak, memang 1 jam tu 1,000 kali nafas keluar masuk. Keluar masuk, keluar masuk 1,000 kali. Jadi 24 jam artinya 24,000 kali nafas keluar masuk. Jadi muafakat dengan kaedah tasawuf. Betul-betul ilmu dengan ilmu tu ada hubung kaedah. Baik, situ sudah. Jadi nak bagi tahu kata jalan yang sampai kepada Allah Ta'ala tu, dia kata apa? Bermula jalan-jalan kepada Allah itu sebanyak bilangan nafas sekalian makhluk. Banyaknya. Tak hanya kalau kita kira seperti mana kata Habib Abdullah Da'alawi, dia kata contohnya seperti kita sebut sekali tasbih. Dan dia kata lau sabbaha mi'atan tasbih, masalah kalau seorang tu mengucap tasbih 100 tasbih, maka 100 itu dinamakan tariqah, jalan menuju kepada Allah. 100 jalan lah. Kalau dia mengucap tasbih 1,000 kali, berarti dia menjalani 1,000 jalan lah menuju kepada Allah. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Jadi tuan-tuan perempuan, hadirin-hadirat, jalan menuju kepada Allah Ta'ala banyak. Kita ni bila kata banyak jalan, kita ni tanya lagi kan? Tanya lagi kan? Tapi tak buat. Tanya lagi, ada tak jalan yang shortcut? Betul nak tanya. Jalan yang paling pendek, ringkas tapi boleh sampai, ada tak? Dan ada tak jalan yang paling afdal, yang paling banyak pahala? Dan ada tak jalan yang paling mudah? Kita ni jenis nak mudah kan? Semua pun nak mudah, nak dekat, nak yang baik. Ada.
Ini berdasarkan kepada hadis talqin zikir. Hadis talqin zikir iaitu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ayyul a'mali ashaluha wa afdaluha wa aqrabuha ila Allah? Saya tanya 3 soalan. Wahai Rasulullah, ayyul a'mal ashaluha, manakah amalan-amalan yang lebih mudah? Ashalu, yang lebih mudah. Apakah amalan-amalan yang lebih mudah sekali, wahai Rasulullah? Satu soalan. Yang kedua dia tanya pula, wa afdaluha, dan yang lebih afdal, apakah amal yang lebih mudah dan apakah amal yang lebih afdal, dapat pahala banyak? Dan yang ketiga, Sayyidina Ali tanya, wa aqrabuha ila Allah, dan apakah amalan yang aqrab, yang lebih dekat, yang lebih hampir kepada Allah? Itu kalau kita tanya je lah, kita tanya tak buat pun. Kalau kita nak buat, apa dia amalan yang lebih dekat? Di situ maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bimulazamati zikri. Nabi kata, wahai Ali. Dan Nabi kita jawab satu soalan saja. Maksudnya 3 soalan tu Nabi kita jawab satu jawapan, merangkumi 3 soalan. Amalan yang paling mudah ialah zikir, dan amalan yang paling afdal ialah zikir, dan amalan yang paling dekat kepada Allah Ta'ala juga zikir. Ini amalan yang paling dekat kita pada Allah. Tak ada jalan lain dah. Siapa yang kata zikir tu amal yang paling mudah? Pertama, kerana zikir ni dia tak ada waktu, dan juga dia tak ada tempat. Dengan makna, di mana-mana waktu, di mana-mana tempat kita boleh berzikir. Mudah tak? Mudah. Bawa kereta boleh berzikir, jalan kaki boleh berzikir, tidur boleh berzikir, berdiri boleh berzikir, duduk pergi tak mana pun boleh zikir. Kalau duduk dalam jamban boleh ke zikir? Boleh. Zikir dalam hati, tak usah sebut dengan mulut. Zikir dalam hati, hati kita ingat Allah, Allah. Tak usah sebut dengan mulut, tapi hati kita berzikir. Tang mana-mana pun kita boleh berzikir, di masa mana pun kita boleh berzikir, kerana dia paling mudah. Dia tak macam dengan semayang. Semayang, nak semayang, dia ada waktu dia, ada masa dia. Boleh tak kita semayang subuh? Subuh tak masuk lagi, tak boleh. Kami nak semayang siap-siap pun tak boleh, kerana dia kena masuk waktu boleh semayang. Dia tak masuk waktu lagi, tak boleh. Boleh tak kita puasa Ramadan siap-siap? Dia main masa Ramadan ni, aku tak mau puasa dah. Tak boleh, kerana belum tiba masa. Ada yang Syekh Roslan yang kita milih dalam kita ikamnya dulu, Asyari'atu laha hududun. Syariat itu ada baginya had. Ini batas-batasan dia. Tak cukup had dia, tak boleh. Tak sampai masanya, tak boleh. Habis masa pun tak boleh. Dia ada had dia, masa yang ditentukan. Itu dengan amal-amal. Itu ringkas. Dan yang kedua, pasal apa yang kata zikir itu amal yang afdal? Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
afdalu ma qultuhu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi kata yang paling afdal yang aku pernah berkata dan para nabi-nabi sebelumku juga berkata, yaitu la ilaha illallah. Maka di situ tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab Jala'ul Qulub, cerah hati ini, Jala'ul Qulub, bizikrillah, dengan zikir pada Allah, maka dia kata az-zikru aqrabut turuq ilallah. Zikir itu jalan yang paling dekat menuju kepada Allah. Sebab itu Al-Arif Billah Ibnu Ajibah Al-Hasani kata apa? Dia kata apa? Az-zikru ruknun qawiyyun. Zikir itu adalah rukun yang sangat kuat. Ada ingat tuan-tuan, kita kalau kita tak kuat dengan jalan zikir, kita tak boleh main sini. Kerana zikir ni, kata guru saya, Profesor panggil Dr. Syekh Muhammad Abdul Latif Saleh Farfur, dia kata, jalan, kita buat umpama seperti kereta api. Kereta api zaman dulu-dulu lah, boleh kurang kan. Kereta api dia boleh tak berjalan. Kalau tak ada jalan, tak boleh. Kena ada jalan. Jalan dia jalan raya ke? Tak, jalan khusus. Faham tu? Jalan khusus. Takkan kereta api nak guna jalan kereta? Tak boleh. Dia kena jalan dia jalan khusus sampai. Pada jalan kereta api boleh berjalan tak kalau tidak ada bahan bakar? Kereta api zaman dulu, zaman lah kerana elektrik, kata nak bahan bakar dia menggerakkan enjin, tak berjalan. Maka bahan bakar dia tu apa? Itulah kayu api apa semua. Demikianlah tuan-tuan, diri kita ni ibarat kereta api juga. Badan kita tak boleh berjalan kalau tidak ada bahan pembakar dia. Maka bahan pembakar itu apa? Zikir. Zikir. Lepas tu tuan-tuan, kita kena ada zikrullah. Zikir pada Allah SWT, kerana dia bahan bakar untuk menggerakkan roh kita ini berjalan menuju kepada Allah. Faham tak? Itu. Jadi kita ambil jalan yang paling dekat menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zikrullah. Pasal apa zikrullah? Kerana zikirlah yang paling dekat dengan mazkur. Tuhan firman, fazkuruni azkurukum. Berzikirlah oleh kalian kepada aku. Kalau kamu zikir pada aku, azkurukum, aku ingat kepada kamu. Tengok dekat tak? Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Dekat sangat. Zikir, maka kita jadi zakir. Allah Ta'ala itu mazkur, kita pula jadi mazkur. Allah Ta'ala itu zakir. Dia tukar je. Mula kita zakir, Allah itu mazkur. Kemudian Allah Ta'ala ingat kita, kita pula jadi mazkur. Allah itu zakir. Dia mengubah hubungan cukup dekat zakir dengan mazkur. Zakir maksudnya orang yang berzikir, mazkur orang yang dizikirkan, disebutkan, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik tuan-tuan, kita tak payah pilih jalan lain dah, jalan zikrullah saja.
untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu kalimah yang pertama. Itu dia kata jalan sampai kepada Allah Ta'ala itu sebanyak bilangan nafas sekalian makhluk Allah. Baik. Maka kita nak berzikir ni lagu mana? Kan tadi kita buat misal kan, kereta api dia nak berjalan kena ada jalan. Kereta api ni bagi jalan semua jalan ke? Tak. Dia ada jalan khusus ni. Maka macam itulah juga tuan-tuan. Kita nak berjalan menuju kepada Allah Ta'ala, maka dia ada jalan ni, jalan khusus ni. Macam tu juga zikir. Semua zikir kan? Tak. Kerana zikir itu ada dua jenis. Ada zikir hasanat, ada zikir bangit darajat. Itu kita kena faham. Zikir hasanat itu zikir untuk kita dapat pahala saja, dapat kebaikan, dapat kebajikan. Tapi darajat kita tak bertambah naik. Duk lagu tu kan. Baik. Duk tahap tu ya, tak bertambah-tambah tahap. Maka untuk kita nak naikkan darajat kita di sisi Allah, kedudukan kita di sisi Allah, tak dapat tidak, tuan-tuan kena terima zikir darajat. Zikir darajat. Zikir darajat ni boleh kita ambil dalam buku ke? Tak boleh. Zikir hasanat kita boleh ambil dalam buku, boleh ambil dalam YouTube, boleh ambil dalam ni. Tapi zikir darajat mesti ditalqin dan diijazahkan oleh guru. Yang tu bagi ada rabitah, ada tambatan kita dengan guru. Maka dengan ada rabitah tu insya-Allah ada kedudukan dan pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ulama-ulama sufi, mereka bila mereka nak beramalkan, mereka terima ijazah, dapat izin daripada guru. InsyaAllah dengan ijazah, dengan ada rabitah itu lebih cepat sampai kita kepada destinasi. Macam tu juga kereta api, bila berjalan ikut jalan rel dia betul, cepat tak sampai, cepat sampai. Tapi kalau dia ikut jalan kereta sampai tak sampai. Bandingannya seperti sampan. Sampan dia tak jalan atas darat, tapi sampan dia jalan atas air. Kan? Kalau kita nak mencari kejayaan, nak mencari orang panggil kejayaan, kemenangan, maka kita kena ikut rel dia. Batu ulama tasawuf sebut, inna safinata la tajri al-yabasi tarjunnata najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri al-yabasi. Kamu mengharap-harapkan kejayaan, tapi kamu tidak mengikuti jalan-jalan kejayaan. Bandingannya seperti mana sampan atau perahu tidak berjalan di atas daratan. Perahu tak ada darat, kayuh pun tak jalan. Kerana jalan perahu ialah khusus air. Air, ada yang lepas tu kita kena kayuh, jalan-jalan dia sampai kepada destinasi. Maka macam itulah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, carilah satu amalan zikir. Kemudian kita zikir itu diijazahkan oleh guru, diizin oleh guru. InsyaAllah dengan zikir itu menjadi orang panggil apa? Api, membakar kereta api ini berjalan sampai ke destinasi.
Sampai di destinasi telah sampai kepada ma'rifatillah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang panggil apa? Tariqah, perjalanan. Boleh faham ya? Baik, insyaAllah. Lepas tu tengok dia kata pula, dan barang siapa yang berkehendak ia barang siapa berkehendak akan mengikut jalanan ahlillah. Ahlillah tu tuan-tuan bukan maksud orang-orang Allah. Memanglah kata terjemahnya ahlun tu mana orang-orang atau penghuni-penghuni. Nah, tapi maksud ahlillah ni artinya para wali-waliullah. Wali-waliullah ataupun ahlul ma'rifah, orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala. Artinya siapa-siapa di antara kita ni yang berkehendak, yang berkeinginan nak ikut jalan ahlillah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, nak ikut jalan, maka caranya lagu mana tuan-tuan? Nak ikut jalan dah. Maka hendaklah ia barang siapa tu mengerjakan 4 rukunnya, rukun jalan ahlillah yang itu. Apa dia rukun yang 4 tu? Kita abak pula kita ni. Kita abak dengan kita ni. Maka tuan-tuan kena tulis ni. Saya abak satu-satu. Rukun-rukun tariqah. Rukun tariq ni ada 3. Kita ambil rukun dulu, yang penting. Pertamanya ijtima'. Alif jim mim alif ain. Ijtima'. Ijtima' maksudnya berkumpul. Berkumpul. Ini yang kedua. Apa makna berkumpul? Yakni kita kena berkumpul dengan ahlillah, wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya. Contohnya tuan-tuan kalau nak berjaya dalam satu perkara, tuan-tuan boleh buat sendiri ke? Tak boleh kan? Kalau kita nak berjaya dalam satu perkara, kita kena mendampingi, kita kena berkawan dan juga bersahabat dengan orang yang berjaya. Faham tak? Dan kita pelajari daripada mereka. Ini yang dalam Quran Allah Ta'ala sebut ni, wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Tuhan sebut Quran, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan hendaklah kalian itu ma'as sadiqin, kebersamaan orang-orang yang benar, jujur. Pasal apa Tuhan suruh kita duduk bersama dengan orang jujur? Supaya kita ni reti belajar jujur. Kita bukan tahu jujur, maka kita kena belajar. Nak belajar, kena belajar daripada orang yang jujur. Baru kita tahu kejujuran lagu ni, keikhlasan lagu ni, ketakwaan lagu ni. Maka daripada ayat ni lah ulama sebut suhbah,
berdampingan, kena belajar, kan? Maka suhbah ni tuan-tuan satu sabab untuk kita memperoleh keyakinan. Maka yakin tu Nabi suruh kita belajar. Ta'allamul yaqina, pelajarilah oleh kalian akan keyakinan. Nak belajar tu bagaimana? Bimujalasati ahli yakin, iaitu dengan duduk sekali dengan orang-orang yakin. Itu cara nak belajar keyakinan. Bukan belajar yakin kita belajar dalam kitab ni, dah. Belajar dalam kitab semua orang belajar, tapi orang belajar kitab dia tak yakin, kan? Keyakinan dia mesti daripada latihan, tarbiyah. Bukan belajar saja, bukan belajar dalam YouTube saja, dah. Perlu tarbiyah, latihan. Baik, yang pertama kita ambil ijtima', berhimpun dengan kekasih-kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Duduk dalam majlis mereka, berdamping dengan mereka, pelajari daripada akhlak mereka, ambil ilmu mereka, belajar adab-adab mereka. Yang kedua, rukun tariq, kan? Iaitu apa dia? Bagi apa? Ijtima', lepas tu istima'. Alif sin ta mim alif ain, alif sin ta mim alif ain, istima'. Istima' maknanya mendengar dengan penuh perhatian, fokus. Bila kita berhimpun dengan mereka, maka kita kena fokus dengan apa nasihat mereka, apa tunjuk ajar mereka, apa irsyad mereka. Ambil, dengar. Kemudian timbul yang ketiga, iaitu ittiba', alif ta ba alif ain. Ittiba', iaitu kena ikut. Jangan kita duduk kawan saja tak dengar. Jangan kita kawan, kita dengar ambil baca, tapi kita tak buat, ini tak ikut, tak jadi. Tiga tu mesti berturut-turut. Kena berturut-turut tiga, insya-Allah. Bila berturut je, insya-Allah kita ada jalan. Jalan kita mula berjalan. InsyaAllah bila mula berjalan sampai ke arah tujuan. Tapi bila kita ada tiga ni saja tapi tak berjalan, tak sampai juga, kan? Orang kita ni mengaji ya, beramal tak mau. Ngaji rajin atau tempat, tapi beramal dah macam mana nak sampai? Tak boleh. Kerana dia ada syariat saja tapi dia tidak ada tariqah. Perjalanannya tidak ada, praktikal dia tak ada. Itu. Baik, kemudian tuan-tuan, tiga ni membawa rukun yang empat. Ini empat akan disebut dia, kan? Iaitu maka hendaklah ia mengerjakan empat rukunnya. Rukun jalan ahlillah tu yang empat itu. Apa dia yang empat tu? Seperti yang telah menyebut akan dia akan rukun yang empat itu oleh masyayikh radhiyallahu anhum, oleh para guru-guru ulama tasawuf radhiyallahu anhum, iaitu empat rukun. Tuan-tuan tulis. Kita ni saya bagi catatan bagi tambahan, kan? Kok mudah-mudahan kita boleh buat. Jadi kalau tengok dalam kitab apa orang panggil Al-Anwar Al-Qudsiyah, Al-Anwar Qudsiyah, Al-Anwar Al-Qudsiyah bagi Syekh Imam Abdul Wahab Asy'arani, Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu,
dia menyebut kaedah perjalanan rukun-rukun para waliullah ada 4. Ni kalau tuan-tuan buat rukun ni jadi wali, insya-Allah. Jadi waliullah. Kata dia waliullah, jadi wali orang. Kan dia wali orang. Ada anak perempuan jadi wali ya. Ada juga. Jadi wali, insya-Allah kan. Kata ada perempuan tak boleh jadi wali. Wali manusia tu. Ini waliullah. Baik, ada rukun yang 4. Pertama, kita tulis ringkas dulu. Saya terangkan. Rukun yang pertama, rukun nak jalan dari waliullah ni, jadi ahlillah ni, iaitu yang pertama al-ju'. Ju', jim, waw, ain, ju'un. Ju'un maksudnya lapar. Tulis dulu, sekali lagi kita terang. Yang kedua, rukun dia iaitu uzlatun, uzlah. Uzlah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga rukunnya iaitu sahrun. Sin, ha, roh. Sahar. Bukan ha. Kalau jangan tulis ha. Jangan tulis ha kecil. Kalau dia ha kecil jadi sihir. Sin, ha, roh. Sahar. Jangan tulis sin, ha, roh. Itu jadi sihir. Lagi tuan-tuan kata nak jadi wali kena belajar sihir pula. Sihir tak boleh, haram hukum dia. Itu benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ni sahar. Sin, ha, ra. Sahrun maksudnya berjaga malam. Banyak berjaga malam. Dan yang keempat iaitu qillatul kalam. Qillah al-kalam. Qaf, lam, ta. Lepas tu alif, lam, kaf, lam, alif, mim. Qillatul kalami. Maksudnya kurang bercakap. Kurang bercakap. 4 ni lah. Setengah ulama dia beribarat dengan kata tarkul ju', tarkul bagi, tarkul man, tarkul tu'am. Tinggal makan. Tinggal makan tu makna berlapar. Maksudnya berlapar ni 2 makna. Yang pertama, rukun nak jadi ahlillah, orang yang masuk kalangan wali-waliullah ataupun orang-orang Allah. Yang pertama, tuan-tuan kena berlapar. Lapar ni 2 makna. Satu makna kena kurang makan, makan sikit. Makan sikit. Pasal apa kata makan sikit? Kerana orang yang makan banyak ni tuan-tuan, dia akan menjadi penolong bagi syaitan. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dayyiqu majaril ju', sayyu majarit ta'am bil ju'." Sempitkan oleh kamu akan lalu-laluan makanan, iaitu sempitkan dengan lapar. Laluan syaitan ni dalam diri kita, kita makan banyak. Kerana bila kita makan banyak, di situ akan terjadi 3 benda tadi. Cakap banyak, tidur banyak, apa lagi, malas nak buat ibadat. Jadilah kita kira lagi. Ambil dulu. Yang pertama iaitu kena berlapar. Kurang makan, makan hanya sikit saja. Aku mana sikit? Ni kena tanya doktor lah. Yang nak sikit ni doktor, 1 suap lah ke? Dok kita makan kaedahnya iaitu kita makan bila rasa nak kenyang berhenti. Ada. Lepas kurangkan sikit. Satu,
Atau makna yang kedua, kurangkan makan ni dengan mana kita banyak berpuasa. Puasa sunat banyak. Senin, Khamis, Jumaat, kan? Puasa ayyamul bid, hari 13, 14, 15. Dia puasa sebulan tu, ambil puasa-puasa sunat. Atau kita puasa Nabi Daud, puasa sehari, buka sehari, puasa pula, buka pula. Itu puasa Nabi Daud alaihi salam. Membawa puasa, kurangkan makan. InsyaAllah. Lagi kita tengok belakang. Dan yang kedua, iaitu apa? Rukun yang kedua, kena beruzlah. Apa makna uzlah? Iaitu kita kena menyendiri, jauhkan diri daripada bergaul dengan orang ramai. Jauh diri daripada bergaul dengan orang ramai. Kerana apa bergaul dengan orang ramai? Masalah tu, kerana tabiat kita ni mudah dicuri. Tabiat kita ni mudah dicuri, kan? Seorang itu di atas agama kawan dia. Nabi sebutlah hadis, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama kawan dia. Tengok, kalau dia berjumpa kau, tengok kawan dia tu kalau jadi merapu, kita tak reti merapu pun jadi merapu, kan? Kerana kita ni mudah curi tabiat orang lain. Sebab tu Syekh Muhammad Arabi menyebut, man sahibal akhyara ja'alahu Allahu minal akhyari wa in kana minal ashrar, wa man sahibal ashrara ja'alahu Allahu minal akhyari wa man sahibal ashrara ja'alahu Allahu minal ashrari wa in kana minal akhyari. Maksudnya, sesiapa yang bersahabat, berkawan dengan orang yang baik, kan, maka Allah tak jadikan dia orang yang baik, sekalipun dulunya dia orang tidak baik. Kesan kawan tu, orang yang jahat kawan dengan orang baik, insya-Allah dia jadi baik, kan? Tapi begitu ya, sesiapa orang yang berkawan dengan orang jahat, maka Allah Ta'ala akan jadi dia orang jahat, sekalipun dulunya dia orang baik. Dulu dia orang baik, tak erti nak cakap lotlah, tapi bila kawan dengan kawan yang lotlah, dia pandai lotlah lebih daripada kawan dia lagi, kan? Itu kesan daripada kawan. Maka sini ulama kata at-tab'u masruq. Tabiat seseorang itu dicuri. Kita boleh ikut orang, bahaya. Maka tak payahlah kita duduk berkawan banyak. Hanya kita berkawan ni dengan dua tujuan saja. Kata Ibnu Abbas, abang-abang Ibnu Abbas, guru bagi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, liqa'un nasi laysa yufidu syai'an siwa al-hazayani min qila wa qal. Berjumpa dengan orang ni tak ada faedah apa, kecuali cakap itu cakap ini. Mana? Cuba tuan-tuan tengok. Kita tak jumpa dengan kawan kita lama dah. Bila jumpa kita, apa khabar? Baik. Apa khabar keluarga? Semua baik. Apa khabar anak bini semua? Baik, semua kerja bagus. Last tanya habis, tanya apa? Macam mana? Ngerapu pergi rata tempat. Satu yang baik tu berapa? Sikit saya. Tapi merapu lah, kan? Inilah tuan-tuan kesan. Maka kita ni nak jumpa dengan orang ni dua tujuan saja, kata Ibnu Abbas. Tujuan pertama, illa li akhzil ilmi. Pertama, kita jumpa dengan orang, tujuan kita nak ambil ilmu, nak belajar ilmu atau nak mengajar ilmu. Tak apa tu. Kita pergi jumpa orang nak ajar ilmu, atau kita pergi jumpa orang kerana kita nak timba ilmu. Tak apa. Dan satu lagi, iaitu islah hal, iaitu nak mendamaikan suasana keadaan. Kita tengok, oh mereka tu duduk berkeli, bersengketa ni, maka kita pergi masuk situ, tujuan nak mendamaikan, bagi jadi elok balik, silaturahim balik. Lagu tu tak apa. Dan yang ketiga, rukunnya iaitu sahar.
Saat ni kena berjaga malam. Maksudnya kena kurang tidur, banyak berjaga buat ibadat pada Allah Ta'ala. Dan yang keempat, qillatul kalam, cakap sikit. Yang ni kita nak cakap tu kita kena tengok. Kalau kita tahu aku cakap ni kita rasa lepas daripada dosa dan ada harapan dapat pahala, cakap. Tapi kalau kita kata aku nak cakap ni rasa-rasa aku tak lepas dosa ni, berdosa ni, jangan cakap. Ataupun aku nak cakap ni tak ada dosa tapi tak dapat pahala, nak cakap tak apa, tapi elok jangan cakap. Kan? Kita ingat aku nak cakap tu kita dapat dua. Pertama kita dapat pahala, yang kedua lepas daripada ancaman siksa. Maka cakaplah banyak mana pun tak apa. Kan? Hati cakap banyak tak apa, cakap omong kosong jangan. Jadi bila seorang itu melazimkan 4 rukun ni, insya-Allah dia dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam akhlullah, orang-orang Allah, yakni wali-waliullah. Tu ya. Habis. Baik. Kemudian timbul soalan. Rukun jadi wali ini ada 4. Ini juga disebut oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dalam kitab Futuhat dia. Dia buat dalam bentuk syair. Dia kata apa dalam bentuk syair tu? Dia kata baitul wilayati qassaman arkanahu sadatuna fihi minal abdali ma baina sumtin wa i'tizalin daimi wal ju'i was saharin nazil ali. Dan dia kata apa? Baitul wilayati, rumah kewalian itu, qassamat arkanahu sadatuna, telah membahagikan oleh penghulu-penghulu kami daripada kalangan wali-wali abdal. Sadatuna fihi minal abdali, wali-wali abdal bagi, iaitu ada 4. Yang pertama disebut apa? Iaitu ma baina sumtin. Pertama, diam, kurang makan. Lepas wa'tizalin daimi, uzlah yang berkekalan. Yang ketiga, wal-ju'i, dan lapar. Dan yang keempat, iaitu was-sahar an-nazi'il ali, berjaga malam, menyucikan Tuhan yang maha tinggi, beramal ibadat. Baik, sama lah kita tengok dengan kaedah Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Tapi kenapa Syekh Abdul Wahab Sya'rani membilang 4 rukun tu, letak hak pertamanya lapar? Cuba kita fikir. Hak pertamanya lapar. Awak dia tak tidur dulu ke? Tu habis tidur. Menjaga dulu kau, jaga malam dulu kau, tapi letak lapar dulu. Baik tuan-tuan, kerana dia letak lapar tu, kerana lapar ni kita panggil asal. Kan? Yang lain 3 lagi tu furu'. Kan? Maka tak akan jadi furu' kalau tak ada asal. Contohnya rumah, tak boleh kita buat serambi rumah kalau tak ada ibu rumah. Rumah ni nak buat kena ada ibu dulu. Bila ada ibu boleh ada serambi dia, ada lepau dia. Faham tak lepau? Lepau. Tak boleh buat. Kena buat ibu dulu, asas dulu. Andai kerana gini mudahnya. Yang ni kerana apabila seorang tu lapar, maka dengan lapar tu dia suka tak, timbul tak orang panggil suka nak jumpa orang.
tak suka jumpa orang. Maka timbul uzlah. Dan begitu juga bila seorang tak suka jumpa orang lapar, dia suka tidur, kan suka jaga kan. Orang lapar dia tak tidur, dia berjaga buat ibadat. Itulah juga. Orang yang lapar ni cakap banyak ke cakap sikit? Cakap sikit, dia cakap banyak. Itu seorang lapar dulu ni. Maka dengan lapar tu, insyaAllah 3 perkara yang depan tu jadi mudah. Uzlah mudah, paling lapar. Gitu juga orang panggil kurang bercakap, itu pasal apa? Lapar. Itu juga orang panggil berjaga malam, pasal lapar, banyak jaga. Tapi kalau di awal tu dia kenyang, jadi apa? Jadi tak uzlah. Orang kenyang ni banyak nak bercakap. Banyak nak cakap dengan orang, sebab dia kenyang dah. Itu juga. Orang yang kenyang ni dia banyak nak tidur. Itu juga. Orang yang kenyang ni dia banyak apa? Nak jumpa dengan orang. Kan tu kan. Itu yang Syekh Abdul Wahab Syarani dia letak mula-mula sekali tu al-ju'u, berlapar. Kerana berlapar itu insya-Allah uzlah mudah, sahar pun mudah, dan juga qillatul kalam pun mudah. Ini kita bagi 4 rukun ahlillah. Kita sebutkan. Itu dia kata, kalau kita nak ikut jalanan ahlillah, maka hendaklah ia mengerjakan 4 rukunnya yang 4 itu yang telah menyebutkan dia oleh masyayikh radhiyallahu anhum. Tuan-tuan, kalau nak menyertai mereka, itulah cara dia. Inilah dia panggil hakikat mutaba'ah. Yang rukun tasawuf tadi 3 kan, iaitu ijtima', lepas tu istima', lepas tu ittiba'. Ittiba' tu mengikut. Bila kita ikut, maka kita ini jadi daripada orang yang diikut. Faham tak? Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu menyebut dalam kitabnya Tajul Arus Al-Hawi li Tahzibin Nufus, katanya fabil mutaba'ati tusbitul ittisala wa bi adamiha an yusbitul infisala. Ingkah disebut. Terjemahnya, fabil mutaba'ah, maka dengan mengikut itu, kita ikut 4 rukun tadi, tusbitul ittisal, itu akan menyabitkan hubungan. Maka kita boleh berhubung dengan ahlullah, ahli Allah, orang yang dekat dengan Allah. Kita sebahagian daripada mereka. Wa bi'adamiha, dan dengan tidak mengikut itu, yusbitul infisala, itu akan menyabitkan infisal. Infisal ni mana? Perpisahan. Ni jauh kita daripada ahlillah. Kita bukan ahlullah. Kalau kita nak jadi ahlullah, kena buat 4 rukun tu, maka kita dimasukkan dalam ahlullah. Tengok Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi dia bukan orang Arab, dia orang Parsi, orang Iran. Tapi apakah rahsia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan Sayyidina Salman dalam keluarga Nabi? Sehingga Nabi kita bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan kita Al-Mustadraknya, Salmanu minna ahlul bait. Salman itu ahli keluarga kami. Nabi kita mengaku Salman ahli keluarga kami. Walau kalau kita tengok, Salman bukan orang Arab, bukan keturunan Quraisy, dia Parsi, orang Iran. Tapi apa rahsia Nabi kita memasukkan dia dalam keluarga Nabi? Rahsianya adalah mutaba'ah, mengikut. Maka dengan mutaba'ah itu akan menjadi orang yang mengikut, jadi juz'an minal matmu',
satu juzuk, satu bahagian daripada orang yang diikut. Artinya Sayyidina Salman terjadi daripada keluarga Nabi kerana mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tuan-tuan cara kita nak jadi ahlillah, orang-orang Tuhan, wali-waliullah. Caranya mutaba'ah saja. Ikut buat 4 rukun, insya-Allah. Kan? Insya-Allah. Kena buat lah. Kalau buat pandai saja, tak ikut betul-betul, tak jadi. Kena ikut betul, kena istiqamah. Kemudian katanya bertaubat kepada Allah. Jadilah. Sikit-sikit lama. Balik buat yang tu dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan. Ini dia lebih kepada tiryaqiyah. Nama apa hikam, syarah hikam tiryaqiyah. Tiryak ni maksudnya ubat yang sangat mujarab, mengobati hati itu. Kerana tiryak itu maksudnya ad-dawa'u syafi, penawar yang menyembuh penyakit-penyakit hati, insya-Allah. Ini semua dalam ni lah, kita ni semua ubat-ubat belaka, ya Allah. Kita ni banyak sakit kan, ubat-ubat itu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. وصلى الله وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين.